Aksi Johor Darul Takzim JDT dalam saingan AFC Champions League Elite minggu keempat memang tidak mengecewakan langsung. Bukan sebab Harimau Selatan berjaya tundukkan Shahid Shenhua 3-1, tapi disebabkan Arif Aiman Hanafi sekali lagi curi tumpuan dengan prestasi luar biasa. Dua assist penting kipas Jumaluddin dan sampai jurulatih Shahid Shenhua sendiri pun tak dapat nafikan yang kehebatan budak nombor 42 ni. Korang tahu tak, coach tu bukan calon-calon orang, Leonid Slutsky, bekas pengurus pasukan kebangsaan Rusia. Game ni memang penting gila untuk JDT. Main dekat Stadium Sultan Ibrahim lawan pasukan besar dari China. Kanan tu bukan biasa-biasa. Tapi JDT ni tunjuk yang diorang ni bukanlah sekadar tim Malaysia, tapi tim Asia yang makin disegani. 3 gol dijaringkan, 2 oleh Jonathan Silva dan 1 lagi dari Oscar Arribas. Tapi yang jadi punca 2 gol Silva tu siapa lagi kalau bukan Arif Aiman. Dia bagi 2 assist perfect, satu masa minit ke-48 dan satu lagi masa minit ke-88. Dua-dua tu hasil gerakan bijak dan tenang, tak gelojoh dan tak cuai. Yang menariknya, lepas habis perlawanan, coach Shahid Shenhua iaitu Leonid Slutsky siap puji Arif ni depan media. Dia kata pemain nombor 42 JDT ni memang jadi pemisah antara dua pasukan. Dalam bahasa muda, kalau tak ada Arif Aiman ni, game tu mungkin lain ceritanya. Slutsky ni bukan orang biasa, pernah handle pemain-pemain top Eropah. Kalau dia sendiri boleh puji budak umur 23 tahun dari Malaysia, iaitu maknanya Arif dah mencapai level yang lain. Dia pun kata walaupun ada beberapa kesilapan dari pemain dia sendiri, tapi Arif punya kreativiti ni dan kelajuan memang susah nak kawal. Memang nampak beza dari segi tenaga dan visi permainan tu. Kalau tengok statistik pun, Arif ni bukanlah setakat nampak bagus sebab mata kita suka tengok dia main. Menurut SofaScore, Arif Aiman dapat rating 7.6, menjadikannya antara 4 pemain terbaik dalam perlawanan itu, belakang Jonathan Silva, Oscar Arribas dan Nacho Mendes. Bagi seorang pemain muda Malaysia dapat markah macam tu dalam kejohanan Elite Asia, memang respect. Dia tak main macam pemain underdog, tapi macam pemain yang tahu dia layak berada kat peta besar ni. Kalau korang perasan, Arif sekarang dah lain. Dia bukan lagi main nak tunjuk fancy skill, tapi dia main ikut situasi. Dia tahu bila nak hold bola, bila nak lepas cepat, bila nak pecahkan pertahanan. Dia dah masuk fasa pemain matang, bukan budak yang baru nak belajar, tapi bintang yang tahu nilai diri sendiri. Dan itu hasil daripada konsistensi dia dekat JDT. Tiap-tiap minggu lawan pasukan kuat, tiap minggu diasah dengan sistem yang kemas. Benda tu boleh buat dia makin tajam. So bila orang tanya siapa pemain Malaysia yang paling berpengaruh sekarang, aku rasa majoriti kita akan cakap nama yang sama, iaitu Arif Aiman. Dia bukan sekadar bintang JDT, tapi simbol harapan bola sepak Malaysia. Kalau dia kekalkan momentum ni, tak mustahil dia boleh jadi antara nama besar di Asia Tenggara. Dan yang paling penting, Arif dah buktikan kalau kerja keras, disiplin dan tak pernah putus asa, budak Malaysia pun boleh bersinar kat pentas Asia. Baru-baru ni, pasukan Merah Kuning umumkan satu lagi muka baru untuk kukuhkan benteng pertahanan, iaitu Mamadou Diarra, bek tengah dari Perancis yang juga pernah main untuk skuad bawah 20 tahun Senegal. Kalau tengok profil dia ni, bukan calang-calang. Berumur 28 tahun, pengalaman dah merata dari Turki sampailah ke Perancis. Dan yang paling menarik sekali ialah Selangor sempat daftar dia sebelum tarikh tutup pendaftaran SCL 2. Jadi confirm dia boleh turun main bila kempen Asia tu bersambung nanti. Kalau kita tengok balik perjalanan Selangor musim ni, bahagian pertahanan memang antara benda yang paling banyak diuji. Beberapa kali juga diorang ni bolos sebab kurang pengalaman dan ketiadaan pemain yang betul jadi leader kat bawah. Maksudnya, Diarra ni kira satu langkah bijak. Dengan fizikal dia, pengalaman Eropah dan gaya permainan yang agak agresif tapi tenang, dia boleh jadi tulang belakang baru untuk Selangor. Macam Christopher Gamel, jurulatih interim diorang cakap, kehadiran Diarra ni memang dijangka bagi impak besar kepada pertahanan pasukan. Jadi jom kita kenal sikit siapa dia ni. Nama penuh dia iaitu Mamadou Diarra, berasal dari Perancis tapi pernah wakili Senegal bawah 20 tahun masa muda dulu. Sebelum ni dia main dekat beberapa kelab besar macam Boluspor, Busapo,
dan Giresunspor dekat Turki. Lepas tu dia main untuk kelab Grenoble Foot 38 dalam Ligue 2 Perancis. Kalau tengok cara main dia, lebih kepada gaya bek tengah klasik, kuat dalam dribble udara, tak takut masuk tackle dan tahu bila nak keluar daripada posisi untuk tutup ruang lawan. Pendek kata, bukan jenis panik punya defender. Dan bila Selangor umumkan dia ni, ramai penyokong pun rasa lega, sebab selama ni ramai risau bahagian belakang tu asyik bolos masa lawan pasukan besar. Selain Diarra, Selangor pun baru dapatkan seorang lagi pemain baru, iaitu Tony Domjoni, pemain tengah dari Kosovo. Gabungan dua pemain import ni boleh bagi tenaga baru dekat pasukan, terutamanya bila nak main dalam SCL 2 yang tahapnya lebih tinggi dari Liga Super. Kalau Gamel pandai susun sistem, Diarra boleh jadi pengawal utama di bawah, manakala Domjoni boleh bantu kawal tempo di tengah. Dengan dua muka baru ni, Selangor nampak serius dan berjuang habis-habisan dekat pentas Asia. Penyokong Merah Kuning sekarang ni cuma nak tengok satu benda, iaitu konsistensi. Bukan lagi nak menang satu game besar lepas tu jatuh balik. Dengan masuknya Diarra ni, ramai harap pertahanan Selangor lebih stabil, lebih yakin dan tak mudah bocor. Kalau semua berjalan lancar, mungkin kita boleh tengok Selangor bagi saingan sengit dalam SCL 2. Bukan sekadar pelengkap kumpulan, tapi pencabar sebenar. Apapun, selamat datang ke Malaysia, Mamadou Diarra. Harap dia ni cepat serasi dengan rakan sepasukan dan adapt dengan gaya permainan bola sepak Malaysia. Kalau dia boleh tunjukkan prestasi macam masa dia main dekat Eropah, aku rasa confirm benteng Merah Kuning akan jadi lebih susah nak tembus lepas ni.